Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Azhar dan rakan-rakan. Saya mewakili daripada Kumpulan 6 akan membentangkan tentang falsafah transformasi pendidikan di Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Nurbalqis binti Shah Fauzi. Hari ini saya akan membentangkan tajuk falsafah transformasi pendidikan di Malaysia. Untuk pengenalan, falsafah ini berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan secara menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek atau dikenali sebagai JERI. Tujuan utamanya ialah melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan bersedia menghadapi cabaran dunia global. Ia turut menyokong pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 dan wawasan kemakmuran bersama. Untuk isi utama pula, transformasi ini melibatkan pendekatan pengajaran yang baharu, yang lebih interaktif dan berpusatkan pelajar. Yang kedua, peningkatan kualiti guru melalui latihan profesional berterusan dan juga kurikulum yang lebih menyeluruh, bukan sekadar akademik tetapi juga pembangunan sosial dan kemahiran insaniah. Namun, terdapat beberapa cabaran utama. Yang pertama, guru dibebani dengan tugas pentadbiran yang berlebihan. Yang kedua, jurang pendidikan antara sekolah bandar dan luar bandar. Yang ketiga, penguasaan bahasa Inggeris yang lemah dan ketidakseimbangan fokus terhadap nilai moral berbanding pencapaian akademik. Secara keseluruhan, falsafah ini menegaskan bahawa pendidikan bukan hanya tentang keputusan peperiksaan tetapi sebagai alat untuk membangunkan insan dan negara. Kejayaan transformasi ini bergantung kepada kerjasama semua pihak, guru, ibu bapa, pelajar dan masyarakat. Kesimpulannya, falsafah transformasi pendidikan adalah satu langkah penting untuk memastikan sistem pendidikan kita kekal relevan dan berdaya saing. Marilah kita bersama-sama menyokong usaha ini demi masa depan generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Encik Azhar dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Puteri Seratul Nafisah binti Abdul Rahim, nombor matrik P155921. Hari ini saya ingin membentangkan isu dalam falsafah transformasi pendidikan iaitu beban guru dan keperluan latihan. Yang pertama, falsafah pendidikan kebangsaan atau FPK menekankan pembangunan potensi individu secara holistik iaitu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Seiring dengan transformasi pendidikan, peranan guru telah berkembang. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga berperanan sebagai pembimbing, pembina karakter murid dan pengurus data. Namun begitu, peranan yang semakin meluas ini tidak sokong sepenuhnya dengan latihan dan sokongan yang mencukupi. Ini menimbulkan cabaran besar kepada guru. Antara isu yang paling ketara ialah beban tugas bukan pengajaran. Guru kini dibebankan dengan tugasan seperti mengisi sistem atas talian seperti e-operasi, SPLKPM, D5 serta terlibat dalam pengurusan program dan pelbagai laporan. Keadaan ini menjejaskan fokus guru terhadap pengajaran dan pembelajaran atau PDP serta mengganggu keseimbangan kerja dalam kehidupan mereka. Menurut laporan NUTP pada tahun 2002, sebanyak 60% guru mengalami tekanan akibat beban kerja yang berlebihan. Seterusnya, mari kita lihat kepada latihan profesionalisme berterusan. Bagi menangani cabaran ini, latihan profesionalisme berterusan atau CPD sangat diperlukan. Namun, latihan ini perlulah relevan, praktikal dan menepati keperluan sebenar guru. Antara pendekatan yang digalakkan ialah bimbingan profesional dan mentoran serta pelibatan guru dalam komuniti pembelajaran profesional atau PLC. Menurut kajian oleh Chi Leong dan Mota pada tahun 2023, latihan yang disesuaikan dengan keperluan guru dapat meningkatkan motivasi dan keberkesanan pengajaran. Jika isu beban kerja dan latihan ini tidak ditangani, guru akan menjadi letih, kurang inovatif dan berisiko mengalami keletihan melampau. Ini akan menjejaskan prestasi pelajaran dan juga menurunkan motivasi dalam kalangan guru. Oleh itu, sebagai cadangan saya mencadangkan beberapa langkah seperti melaksanakan audit, beban guru tugas secara berkala, menambah pembantu pentadbiran di sekolah, menyediakan latihan yang berasaskan pembelajaran sepanjang hayat serta melibatkan guru secara aktif dalam merancang dasar pendidikan. Kesimpulannya, kejayaan transformasi pendidikan amat bergantung kepada kesejahteraan dan pembangunan berterusan guru. Sekian dari saya.
Isu jurang pelaksanaan pendidikan antara sekolah bandar dan juga luar bandar. Pertama adalah prinsip falsafah pendidikan negara. Falsafah transformasi pendidikan Malaysia menekankan keadilan, kebolehcapaian dan kesaksamaan untuk semua murid dengan fokus kepada pembangunan insan secara holistik, bukan hanya pencapaian akademik. Ketidaksamarataan pelaksanaan. Walaupun dasar digubar untuk memberikan peluang pendidikan yang seimbang, pelaksanaan di peringkat sekolah menunjukkan jurang ketara antara bandar dan luar bandar. Yang kita boleh lihat adalah kelebihan sekolah bandar. Pertama adalah infrastruktur yang moden, capaian internet stabil, bilangan guru yang mencukupi, sokongan komuniti dan swasta, dan pendekatan pengajaran kreatif dan berteknologi. Cabaran sekolah luar bandar pula, kekurangan guru option, kelas tidak mencukupi, peralatan dan capaian teknologi terhad, sukar melaksanakan pembelajaran abad 21. Kesan daripada jurang ini, pertama, pencapaian akademik murid luar bandar terjejas kerana mereka kurang penggunaan internet dan lebih lambat untuk mendapat informasi berbanding dengan bandar. Kedua, sasiah pemikiran kreatif dan kemahiran insaniah lemah. Dan terakhir sekali, guru tertekan dan kurang motivasi kerana kebanyakan sekolah di luar bandar memerlukan pengangkutan yang lebih mencabar berbanding di bandar itu sendiri. Cabaran dan juga cadangan. Pertama adalah perspektif negatif dan kesan sosial. Jurang yang berterusan menimbulkan perspektif negatif dalam kalangan ibu bapa luar bandar terhadap sistem pendidikan negara. Ini boleh mengurangkan sokongan mereka terhadap anak-anak sekaligus membentuk kitaran kemiskinan pendidikan yang sukar diputuskan. Kedua, cadangan strategik untuk menangani jurang. Tambah baik prasarana sekolah luar bandar, membaiki kemudahan asas seperti bangunan sekolah, makmal dan bilik darjah untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Apabila pelajar berasa selesa di dalam bilik darjah mereka, mereka akan lebih mudah untuk menerima pelajaran mereka untuk pada hari itu. Kedua, insentif khas kepada guru berpengalaman, menawarkan allowance khas, kenaikan pangkat atau ganjaran kepada guru yang sanggup berkhidmat di kawasan pedalaman agar tenaga pengajar berkualiti tidak tertumpu di bandar sahaja. Kebanyakan guru menolak untuk bekerja ataupun ditukarkan kepada sekolah luar bandar kerana mereka risau dengan kekurangan yang ada di luar bandar, terutamanya dari segi pengangkutan dan juga di sekolah itu sendiri. Jadi apabila kita menambah lebih allowance kepada guru-guru yang bekerja di sekolah pedalaman, ini akan meningkatkan motivasi terutamanya untuk guru-guru yang berpengalaman untuk mengajar di sana. Luaskan akses internet dan teknologi, menyediakan capaian internet yang stabil serta peralatan digital bagi membolehkan guru dan murid mengakses sumber pembelajaran dalam talian. Di masa sekarang, sumber pembelajaran dalam talian sangat penting di mana murid-murid akan lebih mudah untuk dapat informasi terkini di sana. Latihan profesional berterusan, menganjurkan kursus dan bengkel berkala bagi guru luar bandar agar mereka dapat menguasai pedagogi dan teknologi terkini dalam PDP. Pelibatan komuniti dan juga NGO, menggalakkan penyertaan aktiviti komuniti dan badan bukan kerajaan untuk menyokong sekolah melalui sumbangan, program motivasi dan aktiviti pembelajaran luar bilik darjah. Kesimpulannya, kepentingan tindakan menyeluruh jika jurang ini tidak ditangani dengan segera, matlamat melahirkan pelajar seimbang dan berdaya saing akan terus terbantun. Kerjasama semua pihak amat penting bagi menjayakan transformasi pendidikan yang benar-benar inklusif dan adil untuk masa depan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Faridatul Aida binti Muhammad Risan, P1556244. Hari ini saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami tentang pembentukan sasiah murid, di mana pembentukan sasiah murid ini merupakan satu perkara yang perlu dititik beratkan dalam dunia pendidikan kita. Pertama sekali, kita lihat pengaruh teknologi dan media sosial, di mana pelajar sekarang sangat terdedah kepada internet, permainan atas talian dan juga media sosial. Kalau perkara ini tidak dikawal, akan menyebabkan
berlakunya buli cyber, ketagihan dan mewujudkan nilai-nilai negatif. Akhirnya akhlak dan fokus belajar akan terjejaslah. Yang keduanya, penglibatan ibu bapa juga semakin berkurangan. Jadi peranan ibu bapa amat penting dalam membentuk sasiah pelajar dari kecil. Tetapi bukan hanya membentuk sasiah dari kecil juga, gaya hidup moden boleh mengubah struktur keluarga. Ibu bapa yang terlalu sibuk contohnya, yang menyebabkan kurang masa bersama dengan anak. Yang ketiganya, kita mempunyai program sumur, iaitu program sasiah yang bagus dari segi nilai dan modul. Tetapi malangnya pelaksanaan tidak konsisten dan penilaian yang kurang jelas. Kesimpulannya, pembentukan sasiah memerlukan pendekatan secara menyeluruh di mana sekolah, ibu bapa dan komuniti perlu berganding bahu, fokus dan pentingnya kepada nilai murni dan cara menggunakan teknologi dengan betul serta menambah baik program sedia ada. Okey. Kita lihat kepada cadangan penyelesaian pula. Yang pertamanya ialah integrasi pendidikan sasiah dalam kurikulum. Ini bermakna elemen pembentukan sasiah seperti nilai murni dan etika perlu diserap secara langsung dalam pelbagai mata pelajaran, contohnya melalui aktiviti perbincangan, simulasi atau penilaian kendiri dalam kelas, serta nilai-nilai seperti hormat, jujur, bertanggungjawab dapat diterap dalam situasi pembelajaran sebenar. Seterusnya, cadangan kedua ialah melibatkan penglibatan ibu bapa dan komuniti, di mana program yang melibatkan kedua-dua pihak ini seperti bengkel keibubapaan, gotong royong atau program mentor-menti bersama komuniti dapat memperkukuh hubungan antara sekolah dan masyarakat. Secara tidak langsung akan membantu menyokong perkembangan sasiah murid di luar bilik darjah lah. Baik, yang ketiga ialah program pemantapan sasiah unggul murid ataupun sumur. Perlu ditambah baik dengan penyediaan modul yang lebih komprehensif, latihan kepada guru, pelaksanaannya lebih berkesan lah, serta sistem penilaian sasiah yang tersusun dan adil. Dengan ini, perkembangan sasiah murid dapat diukur dan dipantau dengan lebih jelas. Kesimpulannya, gabungan antara kurikulum, penglibatan komuniti dan pemantapan program mampu menjadi penyelesaian berkesan dalam membentuk sasiah murid yang cemerlang selari dengan matlamat transformasi pendidikan negara. Sekian sahaja daripada saya. Kita serahkan kepada ahli pembentang seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Khairunisa binti Halim bernama metrik P155273 akan membentangkan isu transformasi pendidikan, kelemahan penguasaan bahasa. Kita akan lihat dua isi utama. Yang pertama sekali, ketidakseimbangan penguasaan bahasa kebangsaan dan bahasa kedua. Hal ini dapat dilihat di peringkat sekolah rendah. Para pelajar masih berada di peringkat awal pendidikan dan fokus utama mereka hanyalah kepada 3M. Penguasaan bahasa kedua yang lemah berlaku kerana tiada pendidikan awal di rumah dan juga kurangnya penggunaan bahasa kedua tersebut dalam aktiviti harian mereka. Kemudian berlakunya kelemahan dari segi tata bahasa dan juga kosakata yang betul dalam penggunaan bahasa Melayu kerana kurangnya latihan dan juga banyaknya penggunaan bahasa rojak dan bahasa pasar. Kemudian isi yang kedua ialah jurang digital terhadap sumber pembelajaran. Hal ini berlaku kepada sekolah-sekolah yang berada di luar bandar dan juga pedalaman kerana akses terhadap bahan bacaan digital mereka adalah terhad. Ianya berlaku kerana capaian internet mereka yang lemah dan kebanyakan mereka adalah daripada golongan B40 yang mana kekangan keuangan menjadi asbab utama terhadap akses tersebut.
Kemudian berlaku juga kekurangan pendedahan kepada sumber interaktif yang mana sekolah-sekolah di pedalaman dan juga luar bandar ini kekurangan masa untuk pendedahan daripada guru dan juga kurangnya kemudahan ICT di sekolah mereka. Hai, saya sambung penerangan cadangan mengenai penyelesaian kelemahan penguasaan bahasa. Terdapat 3 cadangan utama. Yang pertama sekali, program literasi bahasa. Program-program seperti NILAM, Minggu Bahasa dan juga Hari Membaca dapat dijalankan di peringkat sekolah maupun peringkat kebangsaan, yang mana kita perlu menggalakkan para pelajar untuk membaca dan sekaligus ia dapat meningkatkan penguasaan bahasa. Bahan dan sumber bacaan juga perlu dipelbagaikan, tidak hanya fokus kepada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja, tetapi juga boleh juga diletakkan bahan bacaan dari bahasa-bahasa tambahan seperti bahasa Cina dan juga bahasa Tamil. Seterusnya cadangan kedua ialah peranan guru. Guru memainkan peranan penting dalam meningkatkan penguasaan bahasa, iaitu caranya dengan apabila guru mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran bahasa. Teknologi seperti Duolingo dan Google Classroom perlu dijalankan dalam kelas agar para pelajar lebih berminat untuk mempelajari bahasa. Seterusnya peranan sekolah. Sekolah perlu memainkan peranan penting dalam meningkatkan penguasaan bahasa murid-murid dengan menyediakan akses multimedia interaktif yang mana video-video dan juga permainan-permainan digital perlu diperbanyakkan di sekolah agar murid-murid lebih tertarik untuk belajar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Cik Nurul Anis Anisha binti Cik Rosli, nombor matrik P155137. Saya akan membentangkan kesimpulan daripada penulisan yang kami jalankan. Yang pertama ialah falsafah transformasi pendidikan adalah landasan dan teras kepada sistem pendidikan negara. Maksudnya falsafah ini bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan holistik, bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga mempunyai akhlak yang mulia, kemahiran insaniah serta mampu berfikir secara kritis dan kreatif sejajar dengan keperluan abad ke-21. Seterusnya, falsafah ini juga menekankan pendidikan berteraskan nilai dan etika dan pendidikan sepanjang hayat untuk menjadikan pembelajaran sebagai proses berterusan yang relevan dengan keperluan masa depan. Yang kedua ialah falsafah transformasi pendidikan merupakan hala tuju proses pendidikan. Ia bermaksud hala tuju utama proses pendidikan negara, maksudnya menjadi panduan dalam merancang dan melaksanakan perubahan dalam sistem pendidikan. Yang ketiga ialah pembentukan model pembangunan terhadap kemahiran berfikir. Model ini boleh dikatakan penting dalam konteks pendidikan kerana kemahiran berfikir merupakan teras kepada pembelajaran bermakna dan keupayaan untuk menyelesaikan masalah dunia yang sebenar. Yang keempat ialah sistem pendidikan tidak hanya pada tahap dasar dan falsafah tetapi harus berkesan dari segi operasi dan pelaksanaannya. Ini bermaksud walaupun dasar pendidikan dan falsafah seperti falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah transformasi pendidikan adalah menjadi panduan utama, kejayaan sebenar bergantung kepada keberkesanan pelaksanaan di lapangan. Maksudnya kat sini, keberkesanan pelaksanaan di lapangan ialah termasuk sekolah, bilik darjah dan institusi pendidikan. Yang terakhir sekali ialah misi kependidikan holistik menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Misi ini bertujuan untuk membentuk insan yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga mempunyai jati diri yang kukuh, nilai moral yang tinggi serta kemahiran yang relevan untuk kehidupan dan kerjaya. Okey, secara keseluruhannya ialah falsafah ini menjadi panduan dalam pelaksanaan dan transformasi pendidikan bagi memastikan Malaysia dapat membina sebuah masyarakat yang berilmu, progresif dan bersatu padu. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.